Semua benda berubah, manusia berubah. Hanya satu benda je yang takkan berubah. Saya takkan berhenti mencintai awak, dia Soraya. Saya tidak akan lepaskan lelaki yang saya sayang kali ini. Dan tak ada apa yang awak boleh buat yang akan ubah perasaan saya terhadap Hud. Saya benci awak, Khalil. Aku ada buat sesuatu, Mak. Apa ni? Aku ada buat benda tak elok. Aku minta maaf. You nak apa lagi dari kita orang? Ha? You tahu I dengan Khalil akan kahwin. Jangan cuba nak musnahkan hubungan I dengan Khalil lagi, boleh tak? Macam I cakap tadi, you should just move on with your life. Buat apa kamu datang sini? Saya nak kepastian, Kak. Saya nak tanya Hud sendiri. Kenapa dia buat semua ni, Kak? Kalau Hud dah putuskan tunangan dia, Kakak terima je.